Ada satu dilema kewangan yang selalu mengelirukan penyimpan. Simpan RM25,000 dalam akaun bank nampak lebih selamat berbanding memiliki 10 keping 1 dinar yang disimpan dalam tangan. Persoalannya, dalam tempoh 10 tahun, mana pilihan yang benar-benar menguntungkan? Apabila anda menyimpan RM25,000 tunai dengan kadar inflasi sekitar 2 hingga 3% setahun, kuasa belinya akan berkurang kepada sekitar RM20,000 dalam masa 10 tahun. Nombor kekal sama, tapi tanpa sedar simpanan anda dirompak inflasi. Berbeza apabila anda bekukan RM25 dalam bentuk 10 keping 1 dinar. Dengan kenaikan harga emas secara purata 10% setahun, dalam masa 10 tahun, nilai 10 dinar itu boleh mencecah sekitar RM43,000. Bezanya terlalu jauh, duit kertas semakin kurang nilai tetapi emas makin bertambah harga. Itulah sebab mengapa penyimpan emas yang berilmu menukarkan sebahagian simpanan mereka ke dalam bentuk emas. Yang berminat untuk menukarkan simpanan jangka panjang ke dalam bentuk emas, anda boleh isi borang sign up untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.